payah lah. Tak payah dengan dunia lah ni. Payah apa pula ni? Ni, dunia lah ni, nak kau sempurna ya kau? Bukan nak tolong menyempurnakan. Memang semua orang nak kau sempurna. Yalah. Kalau nak kau sempurna pun, janganlah siapa ino kau sempurna macam ini. Ini bukan kau sempurna dah ni. Memang tak sempurna langsung ni. Ni, ni pun sama ya kau macam orang lain. Mak ino ni. Memang hidup untuk orang ino. Dan memang Tuhan cipta ni untuk dihidup. Okey? Hai. Tahu dah muka aing tengok gini deh. Tapi rajin kau tu meeting dengan aing walaupun sekali. Oh, tak rajin. Mi ada sama untuk aing. Tanpa kau ingat berapa ada juga awak aing. Balik kiri berapa, balik kanan berapa. Aing hari ni jadi aing ke? Macam biasa lah. Kalau orang lain beri hadiah bunga, kek. Tapi aing tak. Beri hadiah skincare. Ni. Untuk aing. Aku mulai bagi aku dekat aku. Lipstick, mascara, set ni mesti ada belakang. Lepas tu mak kat aku, siapa lagi akan rutin dengan mu sebelum dia pakai. Tak ada orang cantik kan kalau dia pakai dia mudah pada orang Cina. Takkan ni awak aing ni. Saya ingat awak ni tak macam orang lain. Awak ni sama yang orang lain. Sekejap tuan juga yang pelah lah sebenarnya. Bimung, hak mak beli gold tu, gold ni kat aku dulu tu. Murah je lah, berapa aku nak bayar ni? Saya tak say semua tu. Saya nak awak kenal jasa saya dulu. Kena jasa? Kau apa dia jasa muka aku? Sorry lah, aku tak dapat nak tunai ke apa mu minta tu. Lagipun, kedua, tak sesuai nak sekali. Aku tak lagi nak kecek gitu. Okey? Ni, dia aku nak tunggu. Bukan nak ada siapa dia aku. Bukan cari-cari orang tau. Tak apa. Kata? Asalkan kau bahagia. Hai. Kalau dia patah, awak siapa? Saya? Kenapa lah? Merep maaf. Ku rela kau dengannya, asalkan kau bahagia. Kau tahu ni. Kayu. Sabar ni. Pia. Outino ni memang gitu. Outino ni ibarat nyokor bola awak dalam. Susah nak cari betul-betul setia. Kalau ada pun nyokor di bepung dengan MU. Hot tu je. Using Amin. Aing tu. Ibarat main bola lah. Mungkin daripada pergi kepada kelab lebih baik. Jatuh kepada lebih baik. Tapi ngelah. Dia pakai si pandai juga. Air ni.